Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah video preview kepada sistem install Lyca, yang mana sekiranya anda dapat sistem ini nanti, anda boleh buat install Lyca, install comment dan install follow. Okey, install Lyca kat sini adalah akan naikkan likes pada post IG anda, Malaysian Lycas, dan setiap submit anda boleh naikkan 80 hingga 90 likes. Okey, jadi memang instant, so memang akan naik instantly lah. Okey, jadi untuk install follow ialah menaikkan followers IG anda secara instant juga, tetapi dalam insta follow ni adalah worldwide punya lah. Okay, so followers tu memang tak boleh filter untuk Malaysia sahaja. Okay, dan yang ketiga ialah insta comment. Insta comment ni adalah komen-komen yang akan masuk kepada post IG anda yang mana anda pilih, dan anda boleh setkan komen-komen tersebut. Okay, tujuannya adalah untuk menaikkan engagement post tersebut, untuk menjadikan post tu lebih power dan berkeyakinan bagi orang yang tengok. Okay, jadi saya akan tunjuk live di sini macam mana sistem ni berfungsi. Okay, dalam install Lyca, anda boleh select untuk dapatkan likes daripada Malaysia saja, dan boleh setkan berapa maksimum followers yang likers yang anda nak dalam satu post. So of course kita nak paling maksimum, dan setiap kali anda submit, anda boleh dapat 80 hingga 90 likes. Okay, contoh sekarang kita boleh tengok post IG saya ni 520 likes. Okay, 520. So saya buat live di sini. Kita sama-sama tengok. Okay, saya klik submit. Okay, apabila dia selesai buat submission, dia akan automatic log out. Jadi kita akan tengok pada post saya. Okay, ni saya akan refresh. Okay, jadi anda boleh kira, anda boleh buat kiraan di situ untuk likes sahaja, dan ini adalah instantly. Okay, dan kalau kita nak tengok like, saya pakai versi laptop, tak boleh tengok di sini. Okay, jadi apa yang saya ceritakan pasal install likes tu adalah likes post anda, dan insta comment itu adalah komen-komen yang akan masuk kepada post kita ini. Okay, so jadi semua ni adalah ayat-ayat komen yang saya setkan sendiri untuk jadikan post ni lebih confident pada saya punya klien. Okay, jadi sekian saja untuk video preview ni. Saya akan tamatkan video ni. Jadi pada siapa yang berminat, boleh buat pembayaran, sebab sistem ni memang just one time payment, dan memang disahkan selamat. Tak ada masalah, simple sahaja, boleh gunakan laptop ataupun phone, dan kami akan guide macam mana cara-cara untuk buat di phone, sebab ada browser untuk blockkan advertising yang akan keluar. Jadi memang ada juga disediakan video panduan lengkap. Okay, so don't worry, invest sikit, InsyaAllah akan berbaloi untuk Instagram anda. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.